Kepada hampa semua yang mana yang berhajat untuk datang ke Maugasm Burger, aku minta mampun sangat-sangat ke hampa semua kalau apa, time untuk menunggu tu agak lama kerana masak burger kami ni dia memerlukan masa dan kita akan masak by order. Kita tak akan masak ready siap-siap, tak, kita akan masak by order. So korang akan dapat burger tu insyaAllah fresh-fresh. Okay, nama saya Syarul Syafiq Berosni. Saya merupakan pengasas kepada jenama Maugasm. Kalau siapa tahu tentang Maugasm ni, dahulunya kami adalah pengeluar coklat Chocoja antara yang terbesar juga dekat Malaysia, iaitu Maugasm Crunchy. Kalau korang tengok botol dia selalu botol warna merah, purple yang ada logo mulut tu, yang tentu tu, itulah asal usulnya di mana jenama Maugasm ini wujud. So selepas Maugasm Crunchy wujud, kita wujudkan pula kita punya subsidiary brand kita, iaitu Maugasm Burger. Okey, kenapa saya memilih Maugasm Burger? Kerana perniagaan Maugasm Burger ni adalah satu makanan yang bagi saya sudah sinonim dengan masyarakat di Malaysia. So kalau kata rata-rata bila bertanya dengan rakyat Malaysia, kenal tak burger? Mereka akan kenal burger. So rasa ataupun bagaimana presentation burger selepas itu tertakluk kepada jenama dan juga pendiri bisnes. Maugasm Burger ditubuhkan pada tahun 2023 dengan pelbagai variasi burger, okay, dan dikenali sebagai burger ikat tepi pada mulanya. Dan kita telah berevolusi kepada beberapa generasi dan kini lahirlah generasi burger yang sekarang ini, okay, yang memfokuskan kepada dua jenis burger, iaitu burger daging dan juga burger ayam. So kalau korang mana nak try apa specialnya Maugasm Burger ni, korang kena datang lah kat sini. Ni kita tengah proses kita punya patty. Pembuatan patty kita setiap hari. So ni kita punya brother kita, patty maker. So setiap malam kita akan uli patty kita ni dengan campuran daging daripada 3 negara. Campuran dia daging Aussie, daging New Zealand dan juga daging India kat dalam satu adunan daging burger kita. Dan ratio untuk daging burger kita 90% daging dan hanya 10% sahaja fat. Kau tengok tu, merah daging berserta dengan fat dia tu. Nampak banyak tak daging dia tu? Dan kenapa perlukan fat dalam satu patty burger? Fat inilah menyebabkan juicy daging itu wujud dan menyebabkan daging tu tak liat. Kalau kata fully 100% kita letak daging, memang akan liat. Ini saya nak beritahu kat hampa semua, saya nak buat burger Texas Dream. Salah satu burger yang hampa kena try dekat Maugasm Burger. Dia menggunakan 100% beef patty. Ni adalah beef patty kita Dia macam smash burger punya patty, tapi patty ni kita telah cetak. Okay. Untuk Texas Dream ni, roti yang kita gunakan adalah premium sesame bun. Okay. Premium sesame bun ni, roti ni kalau premium kebanyakan roti burger yang premium dia tak perlu potong. Dia dah siap potong, datang dari kilang memang dah siap potong. Tengok ni saya baru potong. Ni dia. Premium sesame bun. Okey. Cara nak masak roti dia berlainan tau. Okey, kebanyakan orang akan sapu belantah pada roti. Tapi untuk mendapatkan tekstur roti, rasa roti yang premium, kita akan buat kebalik. Kita akan cairkan margarin di atas ni dan kita akan tekapkan roti kita di atas margarin yang dah dicairkan. Okey, so sementara tunggu patty kita masak, kita akan season patty kita. Okay. Dan yang special dia, kita akan letakkan kita punya sos daging. Dan tak lengkap satu-satu jenis burger tu tanpa sekeping cheese. Untuk burger ayam gepuk pula, kita akan gunakan
ayam bahagian thigh. Untuk goreng ayam, kita kena pastikan minyak kita betul-betul panas supaya dia terus menyambar di kawasan luar dia. Mana? Untuk burger ayam gepuk pula, kita akan gunakan roti premium glaze. Okey, roti premium glaze kau tengok ni. Licin, lagi licin daripada muka korang. Akan plating kedua burger yang special tadi, iaitu satu Texas Dream dan satu lagi kita punya burger seasonal iaitu burger ayam gepuk. Untuk Texas Dream ni, bawah dia kita akan letak dia punya saucing lah. Itu dia punya tomato. Lepas tu kita punya special pickles. Dan ini adalah sauce untuk Texas Dream. Ini patty yang kita akan gunakan untuk Texas Dream. So kita season sikit. Kita punya saute caramel onion. Ini on the top. Memberi rasa kemanisan untuk Texas Dream ni yang korang akan mimpi dan korang akan rindu. Ni dia. Saucing untuk atas. Begini. Ini dah dia Texas Dream. Burger yang pertama yang kita akan tunjuk pada malam ni. Dan seterusnya kita punya seasonal burger, burger ayam gepuk. Okey, burger ayam gepuk ni di bahagian bawah dia kita akan letakkan sayuran. Okey. Dan juga bawang Holland segar. Okey, untuk burger ayam gepuk ni tak gepuk lah kalau bukan sambal gajus. Okay, kita letakkan sambal gajus dulu di bahagian bawah. Korang akan rasa nikmat. Dia tak boleh terlalu banyak, nanti terasa over. Okay. Dan ini dia kita punya special sambal gepuk. Jangan banyak-banyak. Kita akan berikan rasa yang bila burger ni dia kan makan macam tu je, so rasa dia akan light je. Dan ini guys, dia punya ayam crispy. Tengok besar. Okay, yang crispy dia akan on the top. Okay. Dan sekali lagi kita akan letakkan layer sambal ayam gepuk. Tak gepuk kalau tak ada kobis goreng. Lengkap kan guys untuk burger ayam gepuk ni. Dan lastly on the top kita akan letak lagi sambal gajus. Seperti biasa burger, jangan tinggal kita punya pickle. Sebab apa? Pickle ni dia adalah pengimbang rasa satu-satu burger. Tak percaya korang kena makan burger yang ada pickle. Special premium glaze bun. Okay guys, inilah dia burger ayam gepuk. Tapi yang best dia burger ayam gepuk ni kita datangkan dengan 1 biji limau kasturi sebagai perahan di atas kobis goreng. Ini lah guys, burger ayam gepuk dan juga Texas Dream. Alright, dah sampailah 2 biji burger ni yang Cik Syarul cerita tadi. Okey, boleh cerita sikit lagi tak? Apa yang ada kat depan kita sekarang? Okay, yang kat sebelah kanan saya ni, Alright, ini adalah burger Texas Dream. Salah satu burger yang korang kena cuba kat sini. Dan satu lagi ni burger seasonal yang dah tak lama lagi kita dah nak tutup dah. So korang kena datang cepat-cepat. Itu burger ayam gepuk. okey, dia datang sekali dengan limau. So kita kena perah dia. Itu dia punya SOP dia. Wow, dah terliur lah. Terliur. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Honestly, rasa dia memang saya tak expect burger. Sebab dia lain. Sebab dia bukan burger biasa. Dia adalah burger ayam gepuk. Ayam gepuk. Burger ayam gepuk kan. Siapa penggemar ayam gepuk dan siapa penggemar burger, korang boleh try 2 dalam 1. Sedap. Memang terbaik. Kita try menu yang kedua pula. Burger yang kedua. Burger Texas Dream. Okay. Ini patty yang buat tadi kan? Patty yang buat tadi. Homemade tadi. Okay. Jom. Kita try. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ikut terlalu maco. Terus je belasah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang tu. Ini burger. Ini burger. Alright. Oh, lega. Ini burger. Memang sedap. Boleh dapat rasa dia punya apa tadi? Jeruk. Pickles je. Pickles dia. Memang sedap. Boleh rasa juga dia punya black pepper. Yes. Ada black pepper sauce. So, dengan bawang berempah dia. Bawang berempah. Jom. Gigi kita yang dua. Hey. Sebab review ni tak berbayar. Dia takut ada keluar yang ni. Macam Texas Dream ni harga dia RM90 tambah lagi RM4.90. Korang boleh dapat dah satu burger, fries dengan air. Kalau yang burger yang gepuk ni dia RM12.90. Korang boleh dapat, korang tambah lagi RM4.90, korang akan dapat air dan juga fries. Air korang boleh pilih sama ada strawberry, soda, sasi, anggur dan juga orange. Kata-kata akhir untuk penonton-penonton HWD channel. Okay, untuk korang semua, akhir kata daripada saya, jangan ragu, jangan tunggu. Start kereta, jalan terus. Datang ke Maugasm Burger, Seri Iskandar. Terbaik. Okay guys, jumpa lagi dalam review yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.